Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita baca kitab hikam sikit dah. Ain tahu kitab hikam tak? Kitab hikam. Hikam ni hikmah. Kalang-kalang hikmah. Ya. Kitab hikam ni karangan siapa? Abang nama pun dah ingat dah. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya. Kitab hikam ni termasuk kitab semi abstrak dia panggil, ya. Semi abstrak yang kadang-kadang agak sukar untuk difahami, ya. Jadi abang suka pilih kalang-kalang yang mudah difahami, ya. Kalau yang payah kita tinggal aja, ya. Kita tak mampu faham semua, tapi jangan tinggal semua, kita ambil sebagai yang mampu kita faham. Abang cuba baca kalam yang 73. Sebenarnya abang dah belajar sikit kitab ni masa budak-budak dulu, tapi taklah faham sangat, ya. Dah belajar sikit je. Kalam yang ke-73 dia bunyi, tak nampak ni. Malam yukbil ala Allahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihani. Dia kitab hikam ni biasa orang baca begitu. Al-imtihani, dia tak wakah, cara baca begitu biasa orang baca lah. Kalau wakah ni al-imtihan, ni kita baca al-imtihani. Siapa yang tidak suka menghadap kepada Allah dengan halusnya pemberian kurnia Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dan rantai ujian balak. Faham apa makna dia? Faham apa makna dia? Siapa yang tidak suka zikir kepada Allah ketika sihat afiat dan murah rezeki, maka akan terpaksa supaya berzikir ingat kepada Allah dengan tibanya bala bencana. Maka dalam kedua hal itu Allah berkenan akan menuangkan nikmat kurnia yang sebesar-besarnya kepada hamba-Nya. Apa yang kita faham? Agak-agak. Apa yang kita faham? Kita ni pada asalnya sebenarnya jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita payah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang pun habis 4 minit, 5 minit. Zikir sikit-sikit kita lari. Kita tak selesa nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi nak kena kita sihat. Kita kaya, kita senang, kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk dengan urusan dunia, urusan kerja, urusan cari rezeki. Kalau kita keadaan kita macam tu, maka bukan suatu mustahil Allah Taala akan tarik kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala ujian bala. Dia datang kepada sakit je. Masa tu baru dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat Allah, kita zikir, kita berdoa kepada Allah bila kita sakit. Pasal masa kita segar, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datang sakit. Sakit di sini bukan satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu bala sebenarnya. Ingat molek, sakit yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu rahmat, satu nikmat, bukan satu bala. Pasal kalau segar, sihat, kaya raya, senang lenang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya satu bala untuk kita sebenarnya. Ingat molek. Masa kita senang, kita lega, kita selesa, pergi merayau, merata. Kita duduk kat demam sampai 3-4 jam tak rasa apa-apa. Pasal kita sihat, kita segar. Mari sakit, baru dengung, baru ingat Allah SWT, baru kita berdoa kepada Allah SWT. Bila kita sihat, kita lupa Allah Ta'ala semula. Ya Allah Ta'ala untuk peringatkan kita, Allah Ta'ala sentiasa datangkan bala pada kita dari semasa ke semasa. Ya? Bala ni pada asal ada 2 bentuk lah. Yang pertama, Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa kita, nak hapuskan dosa kita. Allah Ta'ala datang penyakit. Yang kedua tadilah, Allah Ta'ala datang penyakit pada kita untuk naikkan derajat kita. Naikkan derajat di sisi Allah SWT. Yang ketiga tadi, Allah Ta'ala datang bala ujian untuk dekatkan kita dengan Allah SWT, biar kita ingat Allah, bergantung pada Allah,
kita berdoa kepada Allah. Kita bimbang kalau kita termasuk dengan yang ketiga. Allah Ta'ala bagi kita sihat semua, senang semua, tak ada sakit langsung. Dan kita makin lama makin jauh dengan Allah SWT. Ingat molek, sihat sepanjang hidup tu bukan satu nikmat dari Allah SWT. Ia satu ujian, satu bala dari Allah SWT. Kita bimbang. Takut terjadi jenis manusia macam tu. Kategori yang ketiga yang dipulau oleh Allah SWT. Tak mengetang. Allah Ta'ala tak bagi peringatan bila bala bencana tadi. Jaga molek benda ni. Tiga wajah, tiga bentuk tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kita senang. Dan bila senang, kita lupa Allah SWT. Yang kedua, Allah Ta'ala datangkan bala pada kita supaya kita ingat Allah SWT. Tapi yang ketiga, Allah Ta'ala lupa kita terus. Tak bagi kita sakit, tak bagi kita apa, bagi kita nikmat semua. Kadang-kadang kita larau, kita lupa Allah SWT. Contoh pada jelas, Fir'aun, dia tak pernah sakit. Orang kata, tak pernah menguat, tak pernah apa, Fir'aun ni. Tak pernah sakit. Itu ada satu benda lagi. Tak berok, Tapi dia sihat semua, sehingga dia lupa Allah SWT. Kita ambil jadi masih Fir'aun gitu. Ingat molek. Rasa untuk kita hikam cukup setakat ni. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.